Korang tengok ni. Ini bukan motor, ini Aura Farming Way. Ini adalah Napoleon 250. Nama dah macam jenis perang, tapi mode riding dia santai je bang. First kali design dia memang lain macam mat. Memang padu ni dia punya design ni. Lower seat panjang, tayar besar, nampak macam motor bos mafia nak pergi meeting. Seat dia satu je, so jangan katalah nak bawa member. Ini motor safe love. Handlebar dia tinggi sikit, kaki ke depan. Position dia memang jenis yang aku ride bukan nak laju ni, aku nak orang pandang. Tapi memang tak dinafikan orang akan pandang motor ni. Enjin dia 250cc. Ni bukan untuk berlumba lah, tapi cukup lah untuk kau cruise slow sambil fikir masalah hidup kau. Sound dia kalau mode sikit confirm bunyi dum 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 dum. Macam awal-awal tadi tu, memang sedap kan. Rasa macam dalam watak movie Son of Anarchy buat motor ni. Tapi kalau kau sikit suka jenis yang ciluk dekat traffic light tu, macam rempit, ini bukan dia lah. Ini dia start dia lain sikit. Dia nampak macam chill, nampak macam brother. Bagi aku ini adalah antara motor design bumper style yang paling cantik. Cuma motor ni dia tak praktikal sangat untuk bawa orang. Cornering pun kena jaga sikit lah kan, sebab nama pun motor style bumper kan. Conclusion dia, kalau kau nak motor untuk feeling macam Awi, inilah motor dia. Bukan untuk racing ya. Napoleon D550 ni memang padu gila 100%. Cuma ingat, nama je Napoleon bukan nak pergi berperang je kata jalan raya.